Assalamualaikum geng, selamat datang. So hari ni kita nak review bukan review, kita akan unboxing sebuah kasut yang telah diterima daripada X-Tab. So untuk unboxing ni, first thing aku nak highlight yang aku dapat ni model size 43, Euro 43. Mungkin sesuai dengan aku. Dan masalah untuk X-Tab ni, inilah model dia 875319170005-6. Dia tak adalah letak macam nama tabur kan, X-Tab tabur, X-Tab Cordura, tak ada. Memang tegak macam tu je. Okay, kotak dia kotak biasa-biasa je, bukan eksklusif apa. Dalam tu ada kasut, dibalut dengan plastik, sekadar tutup. But it's okay. So ni kasut dia, untuk aku tunjukkan dia lagi. So kasut trail running ni, kita tengok secara sekeliling dia. Kenapa aku ambil untuk review? Sebab biasanya dalam gambar tak banyak video pasal dia ni. First, dalam gambar aku tengok luck dia, dia punya gigi dia ni macam okay untuk aku. Second, dia punya gaya macam cantik tu satu hal lah kan, tak boleh nak buat apa. Cantik tu tak boleh buat apa lah. Bagi aku gaya dia cantik, macam sesuai. Dan kebetulan aku memang tengah nak cari satu kasut untuk digunakan mendaki Gunung Kinabalu tak lama lagi. Kemungkinan kasut ni lah yang akan jadi pilihan aku. Tapi kita belum review pakai lagi, so tak boleh nak banyak cakap. Ini design dia pada jarak dekat. Nanti aku akan buat video review dia pula. Tapi ini cuma video untuk unboxing sahaja. Apa lagi nak cakap? Rasa tu je kot. Tak ada benda banyak berkaitan dengan unboxing untuk model kasut ni. Cantik dia bagi aku memang dah sampai. Teknologi dia, sekejap lagi kita kupaskan sama-sama. Okay, ciao.